penerimaan calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan bagi negeri, bagi Badan Pilihan Raya Negeri N13 Sikamat. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Tun Faisal Ismail bin Aziz, masa 95 minit daripada Parti Bersatu. Sampai untuk menawarkan diri dengan kepercayaan dengan parti untuk memberi tawaran kepada UAS Sikamat, juga menawarkan tawaran-tawaran yang lebih baik daripada Bersatu kepada Pakaian Negeri Sembilan. So ini akan kita terjemahkan dalam bentuk tawaran manifesto ataupun tekad kita dalam masa tak lama lagi lah, untuk antara perkara yang kita mungkin boleh berikan kepada rakyat Sembilan. Saya tak boleh diberi kepercayaan sebab kawasan ini kita lihat ada perkara-perkara yang boleh kita tawarkan. Misalnya Sikamat adalah bandaran lama. Di bandar lama ni ada isu penyelenggaraan, ada isu pembangunan, ada isu pekerjaan untuk orang muda, dan ada juga isu-isu keselamatan, misalnya daripada warga asing dan juga warga Rohingya. Dan yang ketiganya, kalau kita tengok di Sikamat ini, kita melihat bahawa ada janji-janji yang tidak ditunaikan oleh pimpinan yang terdahulu, dan mungkin kita boleh bagi tawaran yang baik kepada pengundi ini. Okey.